Susahlah, saya tak faham pun. Pelajar, hari ini kita belajar tentang kepentingan. Aduh, banyak sangat kerja sekolah. Saya tak pandai macam orang lain. Jangan putus asa, Maya. Siapa awak? Aku adalah kuasa ilmu dalam ajaran pendidikan Malaysia. Ilmu adalah kekuatan terbesar seorang pelajar. Betul ke belajar boleh jadi sehebat itu? Sekarang, giliran kamu, Maya. Saya berjaya. Saya faham sekarang. Saya rasa lebih yakin sekarang. Pendidikan membina masa depan Malaysia.